Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, kawan-kawan sahabat. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fishing Channel. Hari saya mancing lagi lah kawan. Hari ni saya cari pot baru lah. Ni pot baru ni. Tapi kawasan ni seram sikit lah kawan. Tengok tak ada yang mancing sini lah. Sunyi je. Keliling saya kawan. Tapi tak ada yang mancing lah. Saya seorang seram juga ni. Pot cantik ni. Tapi tak ada yang mancing lah kawan. Ini pot lampam ni kawan ni. Ni kawan. Keliling saya ni semak aje. Ini memang tempat ikan ni. Tengok ikan lampam pun banyak ni. Tapi tak ada mancing lah. Saya mancing hari ni toman kan kawan. Saya mancing toman. Saja je lah saya round-round masuk dalam hutan ni, ikut tepi tu. Tak ada kesan mancing ni, tak ada orang mancing sini lah. Okay, kawan lanjut. Kawan, dekat situ ada toman main air tu. Tapi saya tak dapat nak baling lah kawan. Dia nangkap kat situ tadi tu. Tapi saya tak dapat nak baling lah. Sebab banyak kayu ni. Kalau dia main kat sini okey, kat situ dia main dia. Dia timbul pup. Tapi saya tak boleh buat apa-apa lah, saya tengok aje. Tengok air, ombak air tu betang juga besar tu. Kalau dia makan pun sangkut kawan. Dia makan pun tak boleh buat apa-apa. Mesti bawa buah kayunya. Okey lah kawan-kawan, saya nak pergi pot lain lah. Saya pun seram juga lah seorang sini lah. Ngemang mula tengkuk saya lah. Tengok kawan-kawan ni, tengok keliling saya ni memang hutan je lah. Tapi kalau dua orang tu masih okey lagi lah. Ini saya seorang je kawan ni. Okey lah kawan. Sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.